wabarakatuh dan selamat kembali di channel Dwi Gaming. Okey. Hari ini kita akan reaction Poppy Playtime chapter 5 teaser trailer yang pertama. Kenapa aku reaction ni? Sebab buat korang yang belum tahu, aku ni peminat Poppy Playtime. Korang tak tahu ke? Logo channel saya tu Dwi tu dari mana? Dari Poppy Playtime chapter 4. Sebab itulah aku nak reaction, walaupun aku tak buat gameplay chapter 1, 2, 3, 4 ya. Sebab aku malas panjang-panjang semua. Atau chapter 5 kita akan buat gameplay. Okey, tak perlu buang masa, mari kita mula ni. Logo 5 dia macam organ pada kita dia pankreas ke. Dan ke sebelah tu ada tangan prototype ya. Tak perlu membuang masa, mari kita reaction. Video ni dari Mob Entertainment, the official make of Poppy Playtime. Dan aku dengar chapter 5 akan jadi the last game. Last chapter akan tamat. Tak ada chapter 6, chapter 7, chapter 8. Bukan menjaga terbawan. Tak tamat. Okey, mari kita mula teaser trailer je ni. Okey, tempat dia memang di lab ya. Tempat apa ni? Tempat operasi ya? Oh ya, tempat operasi. Safety first. Oh my god. Oh, tu prototype. Si laba-laba. Ada organ lagi. Ada patung. Bukan patung. Gambar Poppy yang sudah dibakar. Tidak boleh berjerit. Wait, apa tu? Cepat sangat. Cepat. Aku nak tengok tu. Apa yang cepat sangat tu, okey? Jadi ni guys. Sini ada tekor apa ni? Sekejap. Ada azan. Kita siap sekejap Azan. Okey, azan dah habis. Mari kita baca. It needle pulls a thread. The bodies was on the table. By then, letak di meja. Tapak kaki. Echo of many floors. What do we do now? We do the love. Is this life? The eyes glued to the screen. Transformation and rabbit. You apa tu kenalan? You know what he wants. You don't know thing not yet. Okey, ni tulisannya aku tak faham. Tak apa. Nanti aku translate masa off recording. Dan ni ada tengkorak siapa ni? Ni Poppy ke? Atau prototype guys? Kita tahu lah. Atau ni kepala prototype yang tengkorak guys. Aku rasa bukan prototype guys. Sebab ni ada rambut ni ada rambut. Aduh, kenapa sih? Penat aku tadi. Okey, sabar lagi. Ni guys. Kat bawah tudar tu. Ni ada rambut ni. Ni pun ada rambut yang merah ni. Jadi ni Poppy. Ni Poppy guys. Ni Poppy. My god. Seram. Dan jadual rilis dia kita boleh tak tahu. Tapi yang aku dengar diorang akan keluarkan pada tahun 2038 tahun 2026 mesti delay ni. Siapa tak tahulah. Itu saja untuk video kali ini. Bye bye.